untuk kita masukkan video ataupun kita insert video ke dalam paparan rancangan kita ini, pertama kita boleh gunakan AI Smart Search jadi kita klik kat sini, dia akan keluarkan satu kotak begini. Pastikan anda ada menulis objektif kerana AI akan baca objektif anda secara automatik. Dan kalau ada apa-apa arahan tambahan untuk spesifik lagi, anda boleh masuk sini. Kalau tidak, anda boleh tinggalkan kosong dan klik video di sini. Maka AI akan cuba mencari senarai video yang hampir-hampir tepat. Kalau lah ini beberapanya, kalau anda suka yang ini, macam biasa anda pilih yang ini dan anda pilihlah di atas ni, anda copy, klik right dan anda copy klik right dan copy dia punya URL dan kita minimize. Baik, kita datang di sini cikgu, katalah kita nak masuk kat sini, kita pergi pada ikon yang ini cikgu, ataupun cikgu pergi pada insert, cikgu pergi pada media, sama juga klik kat sini, pergi pada di sini source ini, cikgu klik kat dia, cikgu paste dia, klik right paste jadi di sini ada 560 untuk memudahkan kita bubuh 300 saja cikgu lah, 300 yang ini secara automatik akan berubah. Cikgu tekan save, maka keluarlah begini. Sebenarnya kita juga boleh resize. Kalau kita tak ubah tadi, kita boleh resize, tak ada masalah. Tak perlu besar-besar cikgu, setakat ini saja. Jadi kalau kita nak lihat balik apa yang kita main, kita pastikan kita simpan dulu dan kita mainkan dia. Hai, Assalamualaikum. Dan kalau kita nak guna dia untuk dalam kelas cikgu untuk dalam kelas, apa yang cikgu buat ialah kalau guna smartboard dan sebagainya, cikgu tak perlu lagi bawa apa-apa dekat smartboard tu, cikgu dah boleh buka cikgu punya rekod ID cikgu dan cikgu masuk di sini, cikgu bagi besarkan dia, maka cikgu mainkan dia. Dalam video kali ini cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 1. Cikgu tekan escape, dia akan jadi balik lah. Kalau nak masuk apa-apa pun pasti cikgu nak mesti ada sunting dulu cikgu Kalau cikgu nak masuk macam apa-apa pun macam tadi cikgu kena sunting dulu. Setelah masuk, cikgu simpan dia. Itulah kemahiran yang pertama, macam mana kita nak masuk video di ruang sini.